Okey. Assalamualaikum para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ni saya nak buka apa ni? Turbo Jetta 1.4 TSI. Ada pipe air, dia bagi ke hose. Ada satu skru di sini. Nampak tak skru tu? Saya dah buka. Ni pun saya dah buka, ni pun saya dah buka depan ni. Ni ada soket kena buka. Okay guys. Nanti saya tunjuklah. Exhaust kena buka. Okay. Saya akan sambung kerja saya. Okay. Nampak tak ruangan sempit tu? Nak buka ni kan. Nampak ruangan dia sempit kan. Kau kena guna ni lah. Nampak ni. Harga pun murah. Banyak mata. Nampak. So nak buka tu kita kena guna ni lah. Nampak yang rata macam ni. So kita masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Okay, dah masuk. Kita tukar dia punya arah pusaran. Okay. Lepas tu kita letak sini. Letak sini. Macam ni. Pusing. Senang guys, dia ada crack-crack. Dengar tak? Okay, recommended lah. Mekanik boleh, bukan mekanik boleh, tukang kayu pun boleh. Harga tak sampai RM10 rasanya, tak sampai RM10. Banyak mata dibagi guys. So tempat-tempat yang sempit ni bolehlah dia buka kan. Okay guys. Kan? Kalau dah senang kerja, barulah kita cepat buat kerja. Betul tak? Nak klik baik kuning. Jika bagus anda dapat video ni, boleh share kepada saudara mara, rakan-rakan dan rakan dan taulan. Seadanya lah. Terima kasih. So pipe ni yang susah sikit nak buka Kita sabar sikit. Okay. Main. Main sampai dia terbuka guys. Okay, ni aku atasnya aku dah buka guna span 17. Bawah tu aku dah buka guna ni 17. Bawah ni buka sini, pipe tu aku dah keluarkan. So sekarang ni kita nak buka dua pipe ni. Yang ni tak buka pun tak apa. Sebab kita boleh sekali. Yang bawah ni pun susah juga. Mungkin buka sekali dengan pipe bawah tu lah. Okay guys. So dia ni memang susah. So aku kiau sikit. Korang jangan kiau kuat-kuat tau. Sebab dia boleh bengkok ni. Sikit-sikit je, pelan-pelan je. Sambil kita pusing-pusingkan dia. Sambil kita pusing-pusingkan dia. Dan dia terbuka. Alhamdulillah. Tengok getah dia pun dah keras Dekat sini o-ring tu, tengok nampak o-ring tu. Nampak o-ring tu. Berkarat nampak. So yang bawah tu pun macam ni jugalah, susah. Kita tak boleh nak tarik So kalau tak boleh nak tarik, kita terpaksa guna plan B lah. Kita tengok kat bawah tu macam mana. Okay, buka ni. Dia ada 3 skru. Dia ada 4 dia. Ni 1, skru 12, 2, 3. Okay, bawah manifold ni ada satu lagi. So ada 4. So aku guna ni. Soket 12 atau Richard. Span 12. So 3 aku dah buka. Aku dah buka 3. So ada satu lagi. Okay guys.
Okey, kau buka katalik ni dulu. Sebab kalau kau tak buka katalik ni, kau tak boleh lepas skru yang bawah ada exhaust tu, sebelah dia. So memang ketat sikit. Kau kena songkel sikit untuk pisahkan dia daripada manifold exhaust tu. Di bawah dia sempit je. Bawah dia ketat dan sempit. Okey, tu dah keluar dah tu. Alright. Kau keluarkan dia tu. Bila kau dah keluarkan tu, barulah kau boleh keluarkan manifold exhaust tu. Okey, aku buka kipas ya. Buka kipas dia supaya ada space lah sikit, kalau tak sempit sangat. Kipas radiator tu aku buka untuk dapatkan ruangan yang selesa lah sikit nak buat kerja, kalau tak sempit sangat. So lepas ni buka skru exhaust, dah boleh keluar lah. Lepas tu soket sensor exhaust tu kau kena buka dulu tau, jangan lupa. Sekejap lagi buka-buka putus pula. Itu macam. Okey, sekarang kita nak install turbo ni. First sekali, korang kena pasang turbo dan intake exhaust ni. Okey. Ini kau boleh pasang kemudian. Ni pipe ni. Kau boleh pasang kemudian, maksudnya kau buka dulu. Dah siap macam ni, dah terletak, baru kau boleh pasang pipe. Ni pun sama, yang hose air bawah ni. Kat bawah bracket ni ada satu skru tau. Skru tu kau longgarkan dulu, baru kau senang nak masukkan. Okey. Bila kau dah siap pasang turbo dengan manifold ni, okey, second step kau kena pasang hose ni. Hose ni dengan rangkaian ke bawah. So kau boleh, yang ni kau boleh longgarkan dulu sebab mungkin kau kena buka untuk kau masukkan exhaust ni ya. So ni kau longgarkan dulu. Jangan, maksudnya kau letak je, jangan ketatkan dulu. Yang bawah tu kau boleh ketatkan. Terus pipe ni, pipe besi tu dulu kau pasang. Hose yang last tu kau pasang kemudian. Sekejap ya, aku turun. Okey, ni besi sambungan turbo daripada atas tu, yang aku kata hose tadi tu. So besi ni kau boleh pasang, siap. Tapi hose ni kau pasang last sekali. Bila semua ni dah terpasang, baru kau pasang hose ni. Okey, second, bila kau dah letak hose ni kat sini, kau boleh masukkan exhaust ni lah. Sebab apa aku tak bagi pasang hose ni? Sebab nanti kau akan boleh anjak lah benda ni. Benda ni boleh anjak. Sebab benda ni hose turbo ni tak boleh pasang kemudian ya. Sebab dia masuk celah tu. Celah nampak tu. Tu celah tu. Hose besi ni dia masuk celah tu. So kau kena pasang sekali dengan manifold ni. So manifold exhaust ni kau pasang. Okey. Manifold exhaust ni bersambung pada exhaust atas tu kan. Okey, dia bersambung pada ni. So kau letak elok-elok bawah tu, lepas tu kau ikat. Kau masukkan dan kau ikat. Jangan ketatkan dulu tau, kau ikat je. Bagi dia tak boleh tercabut lah. Sebab bawah tu kau kena adjust. Okey. Lepas kau dah pasang skru 5 ni, ada 5 skru ni, ada 4 skru ni, 1 2 3. Bawah iOS ni ada 1 skru dia, ada 4 dia semua. Okey, bila kau dah pasang, okey, kau biar kejap. Kau turun balik. Kau pasang skru ni dulu. Ni skru ni. Nampak tak yang aku suluh tu? Tu skru bintang kejora tu. Ada 2 tau. Sebelah sini 1. Okey. Dan kau boleh pasang bracket hitam ni sekali. Nampak tak bracket hitam ni? Bracket hitam tu. Bracket hitam tu dia pegang pipe turbo ni tau. Okey. Bila kau dah ikat tu, ini pun kau dah ikat, itu pun kau dah ikat.
Tapi macam biasa jangan ketat dulu. Bagi dia masuk selesa. Okay, last sekali. First, kau ketatkan yang skru 4 tadi tu. Kau ketatkan skru 4 ni exhaust. Ni 1 2 3, bawah ni ada 1 ya, 4. Okay, lepas kau dah ketatkan atas, baru kau ketatkan yang bawah. Barulah kau ketatkan skru bintang kejora tu. Yang pegang bracket hitam tu kan. Nampak tak bracket hitam? Tu. Satu ikat satu. Sana dua. So dua kau ikat. Okey, dah ketat. Dan kau ikat ni dulu. Nampak? Ni yang pegang manifold exhaust ni ada dua. Satu sini, satu sana. Nampak? Kau ketatkan tu juga. Okey, bila dah ketat ni, okey dah cantik, barulah kau pasang pipe exhaust ni. Okey, dia ngam-ngam, dia cun-cun je. Dah pasang ni, dengan masuk ngam-ngam je, dia tak ada gangguan pun. Nampak? So ikatkan kertas, ikat skru 12 tu. Okey, dah ketat. Last sekali, final. Bila kau dah masukkan apa ni, wire elok-elok, dah cantik kan. Soket pun kau dah masuk. Last sekali baru kau pasang hose yang besar ni. Ni final. Okey. So dah ketat. Okey. Dah siap lah. Itulah step dia. So kalau kau dah pernah buka, kau terror kan. Tapi siapa-siapa yang nak buka tu, yang tak tahu step, boleh tengok step tu. Sebab apa kalau kau tak ikut step tu, sekejap lagi kau akan buka pasang. Pengsan. So yang atas ni boleh pasang macam biasa lah. Ni ada hose yang pasang. Settle lah. Itu sahaja. Untuk mereka yang nak buka tebu TSI Jetta 1.4, boleh lah. Dah mula buka. Kita semuanya man-man aja. Sebab benda ni skru ketat-ketat macam nak ke bulan ya. Skru ketat-ketat macam nak ke bulan. So kena berhati-hatilah. Masuk soket betul-betul, cun-cun, lepas tu buka. Alright. Bila dah buka, kau semak balik lah. Semak semua. Okay, dah cun, dah confident, kita boleh test drive. Alright. Assalamualaikum. Ni namanya teknik lampu 9, nampak?
Jangan main-main oh. Kelebihan cermin Allah bagi. Tengok. Boleh buat tengok Macam mana nak tengok skru kat dalam tu? Tunjuk ada cermin ni. Memang terbaik lah guys. Kredit lah yang mencipta cermin ni. Siapa yang cipta cermin ni?